Saya selalu dengar orang kata pilih parti bukan individu. Betul itu tak? Ikut pandangan masing-masing lah, kan. Tapi bagi Pak Mat kan, kita jangan taksub lah. Kalau kita tengok parti, semua parti pun ada rekod baik, ada rekod buruk. Kalau kita tengok individu, semua individu pun ada lebih dan ada kurang. Jadi ikut amal lah. Jadi yang paling penting sekali tu apa? Saya susah lah sekarang Yang paling ni penting kerjasama. Lagi satu, tengok perangai dia bila dikritik. Kalau orang tegur, dia naik angin, itu tanda bahaya. Kalau orang kritik, dia boleh terima, dia perbetulkan, itu tanda pemimpin yang matang. Okey, habis tu Pak Man, kalau pemimpin tu selalu tunjuk kebaikan dia je kan, setiap hari update, buat itu, buat ini kan, kita pun rasa macam dia ni baik kan, sampai terpilih dia Itu pula. namanya marketing, Mar. Sama macam peniaga online. Takkan dia nak letak gambar dia tersalah post barang kan. Tapi kalau ada peniaga yang bila salah, dia sendiri umumkan, dia sendiri minta maaf kan. Itulah peniaga yang kita percaya. Samalah macam pemimpin juga. Okey, betul lah tu Pak Man. Jadi masa pilihan raya ni saya kena nilai dari dua sudut lah. Apa yang mereka buat dan apa yang mereka suruh. Betul? Apa yang mereka buat dan apa yang mereka suruh, itu kena cari. Okey. Kalau dua-dua pilihan kau tu buruk, pilih yang kurang memudaratkan rakyat. Kalau dua-dua baik, pilih yang lebih konsisten dan berlapang dada bila dikritik. Okey. Kalau tak jumpa juga, kau duduk rumah je lah, tak payah pergi ni.